Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Ashraf bin Ahmad Fazil dan hari ini saya akan menerangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia membentuk guru berjiwa pendidik. Pengenalan. Pendidikan merupakan elemen yang penting dalam pembangunan sesebuah negara. Sistem pendidikan yang berkualiti mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia. Baiklah, maksud aspirasi pendidikan adalah merujuk kepada matlamat serta hala tuju yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan sesebuah negara dalam usaha melahirkan generasi yang berkualiti. Aspirasi ini biasanya digariskan melalui dasar dan pelan pembangunan pendidikan yang dirangka oleh Kerajaan Malaysia. Di Malaysia, aspirasi pendidikan digariskan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pelan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara agar setanding dengan sistem pendidikan bertaraf antarabangsa. Selain itu, PPM juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi murid secara menyeluruh dan merangkumi aspek intelek, emosi dan rohani. Aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Baiklah, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini terdapat 5 aspirasi utama sistem pendidikan yang menjadi panduan kepada pembangunan pendidikan di negara kita. Yang pertama ialah akses pendidikan. Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat peluang pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial, ekonomi atau lokasi tempat tinggal. Maknanya, semua kanak-kanak berpeluang untuk belajar dan untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang mereka, ekonomi ataupun lokasi tempat tinggal mereka. Yang kedua ialah kualiti pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia berusaha memastikan murid mendapat pendidikan yang berkualiti dan mampu mencapai tahap pencapaian yang tinggi di peringkat antarabangsa. Maknanya, aspirasi yang kedua ini menekankan tentang kualiti pendidikan yang kita yang mampu mencapai tahap yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa. Yang ketiga pula ialah ikuti pendidikan. Jurang pencapaian antara murid dari pelbagai latar belakang perlu dikurangkan bagi memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama untuk berjaya. Maknanya, ikuti pendidikan ini menumpukan kepada peluang yang diberikan kepada murid-murid. Pada murid-murid ini adalah sama untuk mendapat peluang yang sama bagi untuk berjaya. Yang keempat adalah perpaduan. Sistem pendidikan memainkan peranan yang penting dalam memupuk perpaduan antara kaum melalui interaksi dan kerjasama antara murid daripada pelbagai latar belakang. Kerana seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang mempunyai kaum yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai bangsa serta pelbagai agama. Dan yang kelima adalah kecekapan sistem pendidikan. Pengurusan pendidikan perlu dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi memastikan sumber yang ada digunakan secara optimal. Maknanya, kecekapan sistem pendidikan ini perlu dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi sumber yang ada ni digunakan secara baik, digunakan secara optimal. Baiklah, seterusnya aspirasi murid. Selain daripada aspirasi sistem pendidikan, PPPM turut menggariskan 6 aspirasi murid yang perlu dicapai melalui sistem pendidikan murid. Sistem pendidikan di negara kita. Yang aspirasi yang pertama adalah pengetahuan. Murid ni perlu menguasai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang bagi membolehkan mereka bersaing dalam dunia global. Maknanya, murid perlu menguasai ilmu dan belajar dalam pelbagai bidang bagi membolehkan mereka bersaing
dalam dunia global sekarang. Yang kedua adalah aspirasi kemahiran berfikir. Murid perlu mampu berfikir secara kritis dan kreatif bagi menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang tepat, menggunakan pemikiran kemahiran berfikir aras tinggi untuk mencari jawapan yang tepat dan membuat keputusan yang betul. Dan yang ketiga adalah kemahiran berfikir. Murid perlu memiliki kebolehan yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Murid perlu memiliki kebolehan memimpin dan bekerja secara berpasukan dalam pelbagai situasi. Maknanya murid seperti contoh yang kita tahu, murid kebiasaan dalam kerja berkumpulan, mereka akan melantik seorang ketua dan di situlah terletak je kemahiran memimpin itu. Seorang ketua akan menjadi tonggak utama bagi satu kumpulan itu untuk menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi. Yang keempat adalah aspirasi kemahiran wibahasa. Murid digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa bagi meningkatkan kebolehan komunikasi serta peluang kerjaya pada masa hadapan. Seperti contoh, kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan lain-lain lagi di sekolah. Maknanya kita perlu menguasai pelbagai bahasa untuk peluang kerjaya yang lebih banyak pada masa hadapan. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Murid perlu mempunyai nilai moral, integriti serta pegangan agama yang kukuh. Seperti contoh, kita sebagai umat Islam perlu mempunyai pegangan yang kukuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah identiti nasadan. Murid perlu memiliki mempunyai rasa bangga dan rasa bangga terhadap negara serta menghormati pelbagai budaya dalam masyarakat kita, kerana itu memupuk semangat patriotik dalam negara kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa sayang akan negara dan ingin berbakti kepada negara kita. Terutamanya kita sebagai cikgu perlu membimbing anak-anak murid kita untuk menyayangi negara dan menghormati kepelbagaian budaya dalam masyarakat Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada hala 7 pendidikan Malaysia. Hala 7 pendidikan Malaysia memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan global. Antara fokus utama hala 7 pendidikan negara ialah memperkukuhkan pembelajaran abad ke-21 serta meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti contoh, kebanyakan sekolah telah menggunakan tab sebagai alat pembelajaran secara atas talian dan bermain game sambil belajar, bermain permainan video sambil belajar seperti Kahoot, Quizzes dan lain-lain lagi. Pembelajaran abad ke-21 menekankan kemahiran komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti. Kemahiran ini penting bagi memastikan murid mampu menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks dan kompetitif. Maknanya kemahiran seperti komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis serta kreativiti perlu ditekankan sejak mereka di bangku sekolah rendah, kerana ia penting untuk murid mampu menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks dan kompetitif, kerana dunia berkembang pesat buat masa sekarang ini. Seterusnya, selain itu, sistem pendidikan juga memberi penekanan kepada penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Seperti yang saya kata tadi, penggunaan teknologi seperti platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan serta bahan multimedia dapat membantu menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan lebih efektif.
Baiklah, kita akan pergi kepada pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 menekankan pembangunan kemahiran yang diperlukan oleh murid untuk berjaya dalam dunia moden. Antara kemahiran utama yang ditekankan ialah kemahiran komunikasi, kolaborasi, pemikiran kreatif dan kreativiti untuk mengenani isu untuk menghadapi perkembangan global sekarang. Kemahiran komunikasi penting bagi membolehkan murid menyampaikan idea dengan jelas serta mampu berinteraksi dengan orang sekeliling secara bagus dan berkesan. Kemahiran kolaborasi ini pula membantu murid bekerja secara berkumpulan dan menghargai pandangan ahli-ahli pasukan mereka. Selain itu, kemahiran pemikiran kritis membolehkan murid menganalisis maklumat serta membuat keputusan yang tepat. Kreativiti pula membantu murid menghasilkan idea baru dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Okey, baiklah. Ketika kita merakumi semua itu, maknanya kita mampu menghadapi perkembangan yang pesat di peringkat global. Maknanya kita boleh bergerak secara mengikut arus perkembangan teknologi pada zaman kini. Okey, kemudian digitalisasi pendidikan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan, dalam ekonomi dan mungkin dalam segi perubatan. Tapi kita akan bincangkan tentang sistem pendidikan. Digitalisasi pendidikan merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seperti sekarang kita banyak menggunakan teknologi digital dalam pengajaran kita seperti Canva, ChatGPT untuk mencari maklumat, Kahoot untuk membuat soalan bagi murid-murid, dan Quizizz juga boleh jadikan tempat menguji pemikiran murid-murid selepas pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti platform pembelajaran dalam talian, video pembelajaran, aplikasi pendidikan serta bahan multimedia dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Selain itu, teknologi juga membolehkan pembelajaran berlaku secara lebih fleksibel dan tidak terhad kepada bilik darjah sahaja. Dalam era digital ini, guru perlu menguasai kemahiran teknologi bagi memastikan proses pengajaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan menarik. Maknanya, guru perlu menguasai terlebih dahulu dan memastikan proses pengajaran bagi memastikan proses pengajaran ini dapat dijalankan secara lancar dan terurus, lebih efektif dan menarik. Seterusnya, konsep guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merujuk kepada individu yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam mendidik murid serta melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab. Guru seperti ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada pencapaian akademik murid, akan tetapi turut mengambil berat tentang perkembangan sasiah dan emosi murid itu. Guru yang berjiwa pendidik ini, dia akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran serta mencari kaedah yang lebih kreatif dan inovatif bagi menarik minat murid untuk memahami pelajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan lebih baik maupun di luar kelas. Antara ciri-ciri guru yang berjiwa pendidik adalah memiliki sikap ikhlas dalam mendidik murid. Tidak perlu mengharapkan balasan daripada murid. Guru yang ikhlas ini akan berusaha membantu murid mencapai kejayaan mereka tanpa mengharapkan sebarang balasan ataupun hadiah daripada murid-murid.
Selain itu, guru yang berjiwa pendidik ini ia bersifat kreatif dalam merancang aktiviti pengajaran yang lebih menarik untuk menarik minat murid-murid dalam belajar suatu perkara dan memastikan murid dapat belajar dengan lebih berkesan Guru itu merancang aktiviti pengajaran yang menarik dengan sentiasa mencari kaedah baharu untuk menarik minat murid-murid mereka. Guru seperti ini juga mempunyai sikap penyayang dan prihatin terhadap murid. Mereka memahami keperluan dan masalah murid serta berusaha memahami dan memberi sokongan yang diperlukan. Maknanya guru yang berjiwa pendidik ini memberi perhatian kepada murid-murid serta berusaha menyelesaikan masalah murid-murid dan memberi sokongan kepada mereka. Baiklah, peranan guru dalam merealisasikan aspirasi pendidikan. Baiklah, guru ini ia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan aspirasi pendidikan negara kita dapat dicapai. Melalui pengajaran yang berkualiti, guru dapat membantu murid menguasai ilmu pengetahuan serta membina kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan. Selain itu, guru juga bertanggungjawab membentuk nilai moral dan kesasiah murid. Dan guru perlu menjadi contoh teladan yang baik kepada murid melalui sikap dan tingkah laku mereka. Guru juga berperanan menjadi fasilitator pembelajaran yang membantu murid meneroka ilmu pengetahuan secara efektif dan kreatif. Baiklah, aplikasi kepada guru masa depan. Perkembangan teknologi dan perubahan dalam sistem pendidikan menuntut guru masa depan untuk sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Guru perlu menguasai kemahiran teknologi digital bagi memastikan proses pengajaran dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Selain itu, guru juga perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan inovatif bagi menarik minat murid untuk belajar. Guru masa depan juga perlu menggalakkan pemikiran kritis serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan murid. Baiklah, kita akan pergi kepada kepentingan teknologi. Teknologi ini membantu meningkatkan minat murid untuk belajar kerana murid sekarang lebih suka untuk bermain permainan video, melayari internet dan lain-lain lagi. Jadi guru berperanan menggunakan teknologi secara berkesan untuk menarik minat murid untuk belajar pelbagai perkara. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Maknanya pembelajaran itu akan jadi lebih berkesan dengan penggunaan teknologi yang baik, seperti penggunaan membuat kuis, mencari maklumat serta membuat kerja secara berkumpulan menggunakan teknologi yang ada. Dan yang terakhir adalah memudahkan akses kepada ilmu. Seperti yang kita tahu, sekarang kita dapat mengakses ilmu dalam pelbagai perkara. Seperti contoh, kita dapat mencari rujukan yang banyak dalam Google Scholar, ChatGPT, Copilot dan lain-lain lagi. Maknanya tidak terhad kepada siapa-siapa, semua boleh mencari ilmu di dalam itu, terutamanya murid-murid yang ingin belajar. Baiklah, seterusnya cabaran pendidikan masa kini. Walaupun sistem pendidikan Malaysia telah mengalami pelbagai penambahbaikan, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu
kita hadapilah. Antaranya ialah jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar yang boleh menjejaskan akses kepada teknologi pendidikan. Seperti contoh, murid yang berada di luar bandar tidak dapat menggunakan teknologi pendidikan seperti murid yang berada di kawasan bandar. Maknanya terdapat sedikit jurang antara mereka. Seterusnya, perubahan teknologi yang pesat juga memerlukan guru sentiasa menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran baru. Maknanya seperti contoh, ketika kita menghadapi COVID-19, guru perlu bersedia dengan pelbagai perubahan teknologi seperti Google Meet, pembelajaran dalam atas talian dan lain-lain lagi. Beban tugas guru ini yang semakin meningkat boleh memberi cabaran kepada pelaksanaan pengajaran yang berkesan. Maknanya guru perlu menyesuaikan diri dahulu sebelum dia meneruskan pembelajaran kepada murid-murid mereka. Baiklah, secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan sistem pendidikan negara mampu melahirkan generasi yang berkualiti serta berdaya saing di peringkat global. Guru memainkan peranan yang penting bagi melahirkan murid yang berintegriti, murid yang bijaksana, murid yang sentiasa mempunyai nilai murni yang baik, dan yang penting, murid yang berakhlak mulia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.